Test, 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 test. Okey dah ke, Duk? Okey dah ke? Harapnya harapnya okey lah. Harapnya dah okey lah. Harapnya aku pakai casting USB ni dah okey lah, Duk. Alah, macam mana ni? Push lagi, flare lagi, flare lagi. Kita flare je lagi. Lagi ada, betul tak? Kerja kali ni kena balik modal lah. Stable lagi. Serius lah, memang tak ada orang ke malam ni tu. Kalau tak ada orang, aku nak stop live, aku nak pergi makan tu. Aku dah lapar dah tu. Aku dah lapar. Kalau betul tak ada orang, aku stop live, aku end live, aku makan tu. Serius lah. Oh, tak, real lah tak ada orang. Real lah tak ada orang malam ni tu. Real lah tak ada orang. Nak tengok dulu tu. Kalau real tak ada orang, habis dengan live quality low. Tahu tak network aku macam babi. Ya ke tu? Kualiti aku teruk ke? Teruk ke kualiti aku tu? Network pun lah. Pun malas nak mengemis lah sebenarnya. Aku cakap macam ni, aku cakap macam ni, aku nampak macam mengemis lah sebenarnya. Mengemis view. Tak boleh tu, tak boleh. Aku dah mengemis dengan laptop aku sendiri tu. Aku dah mengemis dengan aku punya wifi tu. Aku real tu dah mengemis dengan wifi aku. Tolong lah tu. Tolong lah. Jangan lag tu. Baik tu Syam. Lag lagi je. Aduh, ya Allah. Aku dah betulkan dah tu. Apa lagi dia nak ni? Aku rasa dalam banyak-banyak malam aku live. Malam ni paling stres lah. Paling stres lah malam ni tu. Satu-satu masalah tu. Satu-satu problem tu. Mula-mula nak cast HOK ni. Lepas tu network lagi. Memang pusing-pusing situ juga. Memang network problem tu. Malam ni paling stres aduh. Malam ni memang deria lah paling stres. Panjang aku live lah. Malas lah nak fikir pasal quality ke apa tu. Okay lah. Aku rasa kita just objektif kita je lah. Terus objektif kita je lah. Memang draw je lah tu. Memang draw je. Mana draw tu? Oh, masalah pula dengan in the realm between life and death. Dah drop lah hilang weh. Serius ada malam ni ya Allah. Weh aku boleh kena mental lu malam ni.
Sumpah tu aku boleh kena mental tu malam ni. Aku tak tahu lah kenapa malam ni paling stres aku. Tolong lah. Dah tak apa. Aku nak ambil. Okay tu. Okay tu. Aku dah tak kisah dengan TikTok. Mampus lah dengan TikTok kan. Tak. Mampus lah dengan TikTok. Orang nak tengok ke tak tengok ke aku dah tak kisah sekarang ni. So kita capai objektif utama. Kita nak draw guys. Kita nak draw skin Ultraman 3 guys. So yang mana tak tengok dekat TikTok tu, bolehlah tengok dekat YT aku punya replay nanti guys. So kita akan draw. Aku dah siap token, aku dah siap semua benda. So malam ni kita pastikan akan dapat Ultraman 3 guys. Let's go tu. Let's go. Okay, kita akan mulakan dengan token Ultraman 3 biasa guys. Token Ultraman 3 biasa. Okay. So let's go kita draw. Pastikan dapat tu malam ni. Kita mesti dapat punya malam ni. Mana baru masuk, welcome to the stream tu. Kita santai-santai lah malam ni. Dah tak ada orang dah tu. Kita santai-santai je lah malam ni Kita akan dapatkan skin Ultraman 3 tu guys. Aku memang dah kumpul lama token ni. Token Ultraman ni lah. Okay, last one. Lepas tu kita dah start pakai token biasa. Token showcase. Aduh, takkan network error lagi tau. Aku dah repair dah weh. Masalah tu. Ya Allah, apa benda tu? Aku ada 3 kan tadi. Kenapa tinggal 2 je? Apa? Kita draw 10 Let's go tu. Draw 10 tu. Aduh, tag light tak ada ni, macam nak draw 10. Ni pakai token biasa kot. Tag light tak, tag screen tak ada tu. Tap screen tak ada tu. Yang duduk kat luar tu. Yang masuk tu terus keluar tu macam mana tu? Macam mana tu? Masuk live orang lepas tu terus keluar. Macam mana tu? Yalah, betul kan. Streamer kecil kan. Tak ada siapa kisah pun. Betul tak? Ya, tengok view tak ada, like tak ada. Ni streamer kecil ni tak layan kan. Tak. Let's go tu. Kita teruskan lah. 10 draw guys. Let's go. Aku rasa confirm dapat. Tolong lah. Jangan makan aku punya token tu. Jangan sebab network error dia makan token aku. Serius lah tu. Network ni memang babi. Boleh stress tau. Ya tak? Aduh, aku tak tahulah dah nak buat macam mana tu. Dah macam-macam dah aku buat. Masalah juga network ni. Wah, ni pun dah boleh lag tu. Ni pun dah loading tu. Macam mana ya Allah, macam mana nak ada view kalau macam ni. Sorry tu, aku memang tengah stres tu. Stres dengan network. Stres dengan wifi tu, wifi slow gila ni. Aku dah tak tahu nak buat macam mana. Tadi aku dah try restart apa benda semua balik. Restart game. Tapi kalau tak juga aku rasa aku main Roblox je lah aku malam ni kot.
Memang Roblox je lah guys. Memang Roblox je lah tu. Salah dia. Kalau macam ni lah aku tak ada nak buka HOK kan. Kalau HOK problem macam ni lah, aku rasa aku main Roblox je lah malam ni. Memang Roblox je dah. Aku dah tak tahu dah nak buat macam mana tu. Oh tu nak buka ni pun dah tak boleh tu. Okey dah ke? Dah okey dah tu. Boleh lah ni. Allah. Dia bukan apa lah. Aku kan tak nak apa lah. Tapi bila kau tengok lah. Bila kau tengok view kosong, kau rasa macam macam kurang tu. Kurang tu rasa. Tapi tak apa lah. Mungkin tak ada rezeki malam ni kan. Tak. Malam ni tak ada rezeki lah. Ada orang nak tengok. Seboleh-bolehnya at least kalau boleh ramai lah. Kalau boleh ramai lah nak tengok kan. Aku pull skin yang paling mahal ni kat HOK. Welcome tu Aki. Aku ingat kau tak nak masuk dah dua ni. Welcome to the stream tu. Malam ni aku dah tak ada nak minta like tu aku rasa. Sebab aku just nak pull je malam ni. Dia bukan apa lah. Sebabkan 3 ni skin yang the real paling mahal tu aku boleh kata. Dia tak adalah mahal sangat. Dia boleh kata biasa-biasa macam ni orang kata standard harga lah. Kalau untuk pull ni, untuk draw ni. So kalau boleh ada orang nak tengok lah tu. Okay, let's go tu. Let's go. Kita pull 10 tu. Kita keluar tu. Tak apa tu, untuk replay tu aku rasa, untuk replay lah. Hai. Kau belum keluar lagi? Ada lain ni Mantap. Nasib baik kau boleh tengok tu. Nasib baik kau ada tu. So kau akan tengok malam ni. Aku pull skin paling mahal kat sini. Kau relay. Tak mahal lah, boleh lah. Okay tu. So let's go. Aku pun dah lama sebenarnya last ni. Daripada ni baru 40 minit. Kalau ikut dari tadi dah dekat sejam lah. Setup punya lama tu. Network error lah, itu error lah, ini error lah. Macam tu. Okay tu, let's go. 10 pull tu. 10 draw. Nuri tu kalau tak dapat aku ada set backup tu. Let's go tu. Ui, purple. Okay. So kita tengok special draw dapat apa. Kuning. Tapi aku dah seronok dah weh. Aku ingatkan kuning je dah ada benda tu. Tapi tak apa lah. Kebanyakan skin aku dah ada. Nasib baik lah. Sikit lagi tu. 153 tu lagi. Try 25 tu. Dapat apa? Weh, macam mana ni? Sikit je lagi. Kita top up. 800 cukup ke agak ni? 800 ke 1000 lah? 1000 ke? 1000
1000 aku rasa. Aku actually dah sedia 1000 token bukan RM1000. Sekejap tu tapi aku tahu lah tempat nak top up kat mana yang murah. King Shah Store tu. King Shah Store. Korang kenal lah King Shah? ID. UID. Okay. Aku top up. Aku tak top up lagi. Aku dah top up. In the realm between life and death, darkness is my companion. Tak. Ya Allah. Aduh. Open pula aku punya nombor phone. Sekejap guys, kita top up kejap. Aku lupa nak top up. Kejap. Sabar kejap kita. Kita nak dapat skill termin 3 tu guys. Lah aku belum bayar lagi. Awak dia dah tu. Oh, transaction create. Okay. Tak dulu guys. Memang slow tu lah. Kau ni pun dah berapa jam tu. Aduh. Sekejap Aku rasa ni dah macam privacy tu kalau aku sambung lagi ni. Ya Allah, ni kenapa lambat sangat tu? Sekejap kita nak top up sekejap HOK kita. Stable internet connection. Okay. Aku tutup skrin sekejap Ni dah privacy ni kira ni. Dah privacy ni je. Continue via browser. Sekejap kita nak top up HOK sekejap. Kita nak top up token sekejap. Aku rasa kalau sekali lagi 10 pull, aku rasa dah boleh dapat dah dulu. Sebab tadi pun dah 300 dah tu. Okay. Sekejap berapa ringgit tu guys? Malam ni aku boleh kata modal paling tinggi aku pernah buat TikTok tu. Line slow ke? Slow ke? Lag ke? Lag ke? Lag ke? Lag? Live lag tak? Aku takut lag tu. Aku tengok korang duk macam masuk keluar tu. Tak tahu lah. Aku nak kata dah set up. Dah puas set up tu. Ya Allah.
Jap tu. Tengah top up tu. Weh, ramai. Tengah top up tu. Aduh, ni pun lambat lah. Aku tak tahulah network malam ni teruk ah. Berbanding sebelum-sebelum ni teruk sangat ah. Weh, aku nak buka touch and go berjam tau. Kau bayangkan. Aku nak buka touch and go berjam tu. Aku dah tak tahulah kenapa nak buat macam ni. Padahal biasa malam biasa elok je. Malam ni malam lain berkodar ke apa aku tak tahu. Aku dah boleh sabar je tu. Ayam susah. Update aku pula ni. Sekejap tu. Nak update payment lah apalah. Please not detect pula. Kau detect apa benda? Kejap tu. Kejap. Okay pun. Alah, hai. Nasib baik boleh. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Dah boleh tu. Kata nak apa? Lepas tu lag. Ada lagi. Ada masuk aku punya account. Kita kena. Okay guys. Okay tak? Okay tak? Live okay ke? Macam lag teruk je ni. Okay dah. Hakim dah keluar dah aku rasa. Hakim pun aku rasa dah keluar dah tu. Punya lama dia tunggu aku duk beli duk tu tadi. Alah, yang ni pun dah berjam. Tak tahulah network aku teruk sangat lah malam ni.
Aku rasa aku kena ada lagi Ada. Baik tu Aki. Ya, kau kena malam ni untuk malamnya tu kau kena bersabar sikit lah. Aku tak tahulah malam ni kenapa. Malam ni Yo, dapat tu. Tapi semua aku dah ada tau. Your death is inevitable. Skin apa tu? Ni lawa. Tapi ni lawa tu. Ni lawa. Apa lawa? Kita baca gambar. Gambar apa? Gambar gamer. Ini baik tu. Gambar apa? Gambar game ke gambar ni? Gambar kamera. Gambar game aku rasa aku tak boleh buat apa lah. Sebab memang kualiti dia rendah sikit. Kalau gambar kamera mungkin aku boleh buat something kan. Bisa 1.271 token ada dalam akaun aku. 1.271 token ada dalam akaun aku tu. Jarang-jarang boleh nampak. Last hari tu sebelum aku full. ML ke ni bang? Bukan. Shoke. Honor of King. Dia version China of ML. Tapi dah global lah. Dah global lah sebelum ni. Honor of King tu. Okay, kita try pull pakai token yang kita dapat 2 ni dulu lah. Mana tahu ada rezeki kan. Mana tahu ada rezeki pakai aku dah cakap tu. Let's go tu. Special draw tu. Yeah. Ingat satu pull dah boleh dapat batin. Batin. Yalah, satu ni. Ingat satu pull boleh terus dapat Okay, aku rasa 10 pull dah cukup lah. Okey dah. Yang mana? Gambar ni pecah. Gambar cast Casting. Okey, Aki, kau ready tak ready? Kau ready tak ready tu? Aku rasa 10 pull kali ni confirm dapat. Aku dah boleh rasa 10 pull kali ni mesti dapat ni. Kau ready tak ready tu? Ready tu. Ready tak ready? Sekejap. Benda ni kena ambil masa tu. Dia bukan selalu tau. Dan ni mungkin kali pertama dan kali terakhir aku pull. Sebab event dia terlalu baik. Ini kali pertama dan terakhir aku pull tu. Ready tak ready tu? Aku dah keluar RM57 tu hari ni. Ready tak ready tu? Ready tu? Ready Sekejap tu. Kita revise dulu. Apa yang kita akan dapat hari ni tu. Apa kita target ni? Aku rasa background ni aku tak target kot sebab harga dia sama dengan dulu. Ya. Background aku tak ready lah. Tak ready pula, sorry. Aku tak target lah. Mungkin kita akan target skin dengan custom buttonnya. Custom button dengan ni benda lah aku tak tahu. Oh, dia punya glory cast. Lepas tu recall. Boleh recall tu. Like dulu tu. Aku rasa 1k like. Tak, sambil. Aku tak hari ni. Suara aku kuat. Suara aku kuat sangat ke? Bingit ke? Perlu aku tu tak? Perlu aku slowkan tak?
Okey, semua okey. Semua okey. Tak lag, semua okey. Lag, tak lag kan? Okey. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni confirm dapat punya guys. Okey dah. Boleh. Boleh. 117 lagi guys. 117 lagi tu. Betul tak? Betul. Dah 38 lagi tu. Oh ya, aku rasa boleh. Okey. 28 tak cukup lah. Lagi 10 lah. Lagi 38 tu. Mana? 20 lagi ke? Tak kot. Ini tu. 10 juga. Ya Allah. 5 more time tu. 400 ke? 400 ke 50 ah? Kalau 50 dia macam Sekejap. 50 kali 5 apa? 5 kali 5 25 250. 5 kali 5 25 kan. Tapi kalau aku pull ni aku boleh dapat sekali button Ya, aku rasa kalau aku pull 10 boleh terus button tu. Okay tu. Tap screen tu. Tap screen dulu tu. Lagi sekali je. Lemon lagi sekali. Lagi sekali ni confirm tu. Tap screen tu. Boleh tu. Boleh tu. Okay, ready. Ini dalam sejarah aku tu. Dalam sejarah aku dapat skin pull pertama tu. Okay, let's go. Kau orang pertama yang tengok tu. W tu. Yes sir. Let's go doh. Kau orang pertama je kan tengok. Okay, hari ni inilah masanya doh. Inilah masanya. Okay guys. Ready Kita nak catat sejarah tu. Dalam sejarah pertama tu dalam Heshoki, akun Heshoki aku. Ready ke tu? 1k like tu. 1k like. Okay, serius. Ni yang aku minta. 1k like tu. 1k like. Let's go tu. 1k like tu. Sikit lagi. Tak nak guna ni flash. Satu lagi tinggal. Esok lah. Let's go tu. 1k like tu. Cepat. Aku dah tak sabar nak claim skin aku. Ini aku tunggu lama tu. Serius tu. Aku tunggu lama tu. Tak besar sangat aku punya face cam ni. Sikit lagi. Aku spend berapa lah untuk skin ni? Okay, hari ni RM50. Okay, sebelum ni aku boleh kata dalam 50 juga lah. Aku boleh kata 70 lah. 70, 50 dalam 100 lebih juga tu aku spend untuk benda ni je. Okay, ready tu. Dah 1k tu. Let's go. Teruskan tap screen tu. Jangan stop tu. Don't stop tu. Connection okay kan? Semua okay kan? Boleh kan? Okay, ready tau. Ready. Satu, 2, 3. Dapat bonus tu. Tiga. Tak nampak muka aku pula. Aku berdiri terus hilang muka tu. Let's go doh. Memang hype tu hari ni. Aduh, hai. Real lo. Real tu.
Akhirnya akaun aku dah mencapai title. Tak kata sultan tak juga. Tak kisah. Okay guys, let's go doh. Ni special doh. Weh, baik. Tinggal 31 je siap. Aduh. Oh, free. Jam ni tak apa. Jam ni tak apa. Jam ni tak apa. Alah, 8 lagi lah. Okay, aku nak claim button pula sekarang. Aku nak claim button tu. Button memang kena ada tu. Alah. Apa lagi lah. Memang kering tu aku punya ni. Open. Rapi lah. It's okay, aku nak claim button je weh. Apa benda tu? Susah sangat ni aku nak dapat. Ya Allah. Nasib baik sikit. Aku nak claim button je weh. Okay lah, boleh lah. It's okay. Sekejap. Okay, nice. Dapat. Special draw. Boleh lah, boleh kumpul like tu lah. Okay, dapat 28. Nasib baik on. Okay, so kita akan claim button guys. Okay, ready? Ready? Tak ready sangat punya. Dapat button doh. Ya, sabar. Tak dulu. Pagi kita boleh kelampak tadi. 24. Ya Allah, teruk-teruknya. Okay lah guys. Okay, benda first yang aku nak buat tu. Walaupun frame ni cantik tu, tak apalah. Aku korbankan jugalah frame ni untuk ni tu. I will annihilate the immortals and their virtue. Aku korbankan jugalah. Kan nak setting ni drop. Kan setting. Oh, tahu dah tu. Kata frame. Kita pakai frame yang ni tu. Frame yang baru lah. Atroman doh. Frame Atroman doh. Lain macam dah. Aku nak korban ke tak benda ni? Laling ni aku nak korban ke tak tu? Aku rasa kena. Tapi dia, aduh, sayang lah. Tak apa tu, aku korbankan juga tu. Tapi aku still main laling lah. Okay. Go, kita pakai Holy Sedah. Banyak tau skin yang aku tak claim tau. Ini je yang aku ada. Equip tu. Wah, baiklah siap. Thank you dah Alpha, thank you dah Aki, Aki like dok. Thank you doh. Jam ni tak apa. Oh, macam ni. Okay. Oh, dia ada babi lah. Ni kira apa? Ni kira mocking enemy ke? Lepas bunuh, lepas tu pusing-pusing kat dia. Ni serius ah? Okay dok. Okay. So let's go guys. Let's go now. Aku rasa bangga tu hari ni dapat tengok aku dekat skin dekat apa hero aku dapat nampak Ultraman masa kecil aku tu. Aku teringat lagi tu waktu kecil-kecil. Aki. Tak. Aku teringat tu waktu kecil-kecil aku tengok TV7 tu. Waktu tu bahagia tu tengok Ultraman aku. Weh, baiklah. Sumpah tu. Hari ni yang bahagia gila lah. Try buka kad jap. Yes, tak ada apa. Nak bagi habis ni jap. Okay dah. Tak ada apa, yang tu tak ada apa pun. Okay tu. Okay dok. Thank you dok teman aku dok.
Thank you doh. Thank you for tap screen doh. 3.5k like dah doh. Thank you. Thank you so much doh. Okay. So guys, jom kita rasmi. Jom kita main. Rank ke? Rank doh. Rank terus lah? Tak. Klasik. Aku tak reti main Mozi. Aku tak biasa main Mozi. Tak biasa. Ya bang, kata lama tu itulah doh. Tak, aku rasa dalam sepanjang aku hidup lah. Serius lah, sepanjang aku hidup terus lah. Sepanjang aku hidup, aku tengok HOK game pertama yang collab dengan Ultraman tu. Aku sanggup spend sebab apa? Sebab orang kata sentimental value lah. You're the jungler. Thank you doh Alpha sebab follow. Thank you doh for follow doh. Thank you so much. Thank you for tap screen doh. Ya Allah, jungle ke? Main. Ya Allah, aku lupa dah. Aku nak main ni doh. Aku nak main mid. Baik doh dia. Dia bagi eh? Oh, baik. Bagi. Oh, siapa yang ambil Mozi, guys? Ya ke ni Mozi? Mozi ya kan? Siapa doh yang ambil Mozi doh? Aku nak main Mozi doh. Mozi mid lane kan? Farm tu Mozi juga Oh ya, Romy. Dia skin apa duk? Oh, babi lah dia pun skin Ultraman sial. Dia pun skin Ultraman tu. Weh, babi lah aku dah main tu. Aduh, tak apalah kita main dulu lah. Kita layan aja. Weh, aku nak main skin Ultraman tu. Ni aku tak tahu aku ni lawan Indo tu. Mana. Aku dah lalai dengan tak sini. Aku nak rasmi tu skin Ultraman tu tapi tak apa tu. Dah ada orang ambil lah tu. Aku tak reti. Aku dah tak reti main mid ni tu. Sorry lah kalau nampak noob sikit. Aku tak reti main mid tu. Tak biasa aku tak reti. Dulu main lah mid. Lepas tu dah tak lama dah tak main. Aku fokus jungle je. Ya Allah, aku nak mati dengan minion babi. Nampak sangat dah teruk sangat aku ni. Nak mati dengan minion tu. Protect our crimson golem. Ya, dia punya combo apa benda? Hero ni. Ya Allah. Teruk sangat tu aku main mid. Ya Allah. Mampus tu. Acah cool aku. Boleh keluar. Tak boleh tu. Even tu ya tu patutnya aku custom je. Tadi main dengan bot tu lagi bagus. Ya Allah. Tak apa lah, at least survival skill aku tinggi lah. War is about more than just battle prowess. At least survival skill aku tinggi je tu. Siapa yang tahu main mid ajar aku tu. Mid ni sebenarnya nak kena buat apa ya? Yang aku tahu mid ni lah. Support teammate dengan bunuh minion kan. Bunuh minion, clear minion kat tengah kan. Yang tu je lah yang aku tahu. Aku kebanyakan main jungle je. Kalau tak jungle pun apa marksman. Tak, aku jarang main game macam ni. Sekejap, aku tak tengok mid masuk. Babilah, aku tak tengok map tu tadi. Aduh, nampak sangat noob tu. Aku nak main skill Ultraman tu go. Aku dah main skill Ultraman tu. Ada orang dah ambil dah. Suren dia. Ada suren tu. Working out splendid plans to win battles 1,000 miles away. Apa lah, layankan dulu lah tu. Layankan dulu lah. Ni skin apa pula ni dah.
Dah jadi monster pula tu. Layankan dulu Only aduh. fight battles you Tak will apa, win. aku jaga nyawa aku lah. Tak boleh mati banyak kan. Retreat. Kan. Kita fokus clear minion lah tu. Red Cliff Storm! Down with you! Sorry tu kalau aku nampak aku tak pernah main kan. War is Suruh about PML, suruh more than PML tu. just Kalah lagi bang. battles. Besar ke size game ni? Besar juga lah. Berapa jeep dah tu? Puluh-puluh jeep ke? Red Cliff ML dia ringan sikit kan. ML dia memang buat ringan sikit. Game ni berat tu. Rampage. Ni pun grafik biasa tu. Ni grafik paling rendah tu. Aku boleh kata ni grafik standard tu. Ballistae have Sebab spawned. phone aku rosak. Aku tak boleh nak main kat phone aku. Phone aku pecah tu. Ni kalau aku main kat phone aku ni grafik lagi baik tu. Cuma hari ni pecah-pecah sikit lah dia punya grafik. Sebab paling standard, paling low. Ally has been slain. Weh. Allah, hai. Teruk aku ni. Enemy has been slain. An ally has been slain. Teruk tu aku main. Sumpah tu. Aku tak reti tu main mid. Macam baik tu. Nasib baik teammate aku ni semua pro-pro tu. Aku seorang je yang beban kat sini. Tak apa, aku mencuba tak menjadi beban untuk hari ni tu. Walaupun aku geram dengan Mozi tu sebab ambil skin aku. Skin aku sangat. Tak apa lah, next game aku rasa tak ada. Dia belagak pula dia ada skill Atroman ni guys. Aduh, Knowledge awak tak leads ada to apa. answers. And then more Kalau aku tak reti main hero questions. ni. Aku tak reti main hero mid lane. Tak ada hero mid lane yang aku pernah main. Allah, ya Allah kena stun pula. Ramai tu, ramai. Jangan masuk tu. Bang, hari ni tak main horror. Tak tu. Hari ni tak kot. Esok. Destroyed a turret. Your team has destroyed Sekarang pukul apa a dah? turret. 12 dah tu. Tak boleh dah tu. Lewat setengah dah. Sometimes I envy the carefree So, I life say of so. the fool. Sebab hari ni nak settle benda ni, nak settle skin. Legendary. Teruk dah control aku main ni. You cannot ask heaven to simply grant you certain talents. Main. Legendary. Noob aku pun aku tahu juga tu. Double kill. Aku serang apa tu? Triple kill. Atroman tu. Atroman in the house lah guys. Ni okey Abi. Ultraman in the house lah guys. Ultraman sebelah aku tu. Your team has destroyed a turret. Hello bang, hello. Everything is under my control. Hello tu. Ni. Kita push agak, push bagi cepat tu. Kita push bagi cepat tu. Team has destroyed a turret. Ultraman in the house lah guys. Kau ni lah yang ambil skin aku tu. Tapi tak apalah, aku halang ni dah separuh game dah pun. Ultimate not You ready only yet. fight battles you will win. Aku free spot dia. Ally has been slain. Tapi baik juga tu skin ni. Ya Allah. Bawal. Ah! Teguk. Tak main dia horror malam ni. Tak apa lah tu. Lag ke? Tak lag kan dia punya ni. Kas tak lag kan? Casting tak lag kan? Ally has been slain. Legendary. Esok kita main game horror tu. Aku tak tahu nak main. Aku ada dua pilihan tu. Was also Little Nightmare dengan yang game kau bagi semalam.
Aku tak tahu nak pilih yang mana. Tengoklah, aku try Usha dulu. Mana yang paling seram tu aku pilih. Tapi aku rasa yang kau bagi semalam seram. Later Nightmare tu macam tak seram tu. Later Nightmare tu dia macam tak dia macam entahlah, aku susah nak kata. Tapi aku tengok gambar je lah, aku tak tengok gameplay. Nak tengok gameplay sikit lah. Knowledge Lisa leads sikit. to answers, and then more questions. Siapa bawah tu? Oh, skin dia ni ke? Chow nama dia. 1,000 miles away. Susah tu. Enemy has been slain. Lupa tu, aku tak reti tu control ni apa hero mid ni. An enemy has been slain. Sorry lah kalau aku terlampau beban tu. 4 mati sia benda 04 tu, tapi at least ada 5 lah. At least ada 5 lah. Enemy has been Tak, slain. tak. 04 tu. Tapi baju lah dia ni. Sampai 13 mati ke 13 tu? 13 tu. 13 tu betul. 13 mati gila lah. Memang dia lagi padu daripada aku. Sekejap tu, aku nak main tu. Sikit Atroman. Ya Allah, lambat pula diorang ni push. Tak apa, aku kat bawah ni je lah. Daripada aku naik jadi beban kan. Baik aku duduk bawah ni je. Daripada aku ni collect death kan. Okay, thank you duk. Tap screen dah 5k dah duk. Tak. Baik tu kau. Pirates have been enhanced. Cannons moving out. An ally has been slain. Tolong dia jap tu. Weh. Ya Allah. Weh, beban tu aku. Double kill. Beban tu aku. Ya Allah. Aduh, aku ingat dia tak mati tadi. Dia mati kot punya. Teruk tu aku. 055 tu. KDA apa ni? At least ada satu lah. Tu. KDA teruk tu. Okay lah. At least ada assist 5 tu okay lah kan. Betul tak? Ni mid lane je. Ni aku tak biasa. Ni kalau aku masuk jungle ni, memang rata diorang ni. Memang tak ada peluang tu Mulan tu nak dapat kill. Memang segala kill aku ambil tu. Aku tak biasa ni. Only fight battles you will Ni win. kalau masuk landing dark web aku ni, An enemy has been kau nak ambil slain. ke tak benda tu? Aku dah tolong, dah tahu api lah. Enemy has Oh, been nasib baik. slain. You cannot ask heaven to Yes, simply yes, grant yes. you certain talents. Down with you. Ya duk. Main jungle duk. Balik dulu lah. Tak, aku tak tukar lagi recall. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Sometimes I envy Memang the real survival aku lah. Memang ujung-ujung lah aku. Okay, baik. Push. Aku tunggu. Triple kill. Aku tunggu ramai. Boleh push. Ramai kat atas aku. Aku jalan pun, separuh jalan confirm menang punya. Enemy has been slain. Tapi gila beban lah. Victory. Gila beban tu, serius tu. Lepas ni kena cok Mozi awal-awal lah. Tadi aku terlepas sebab tu. B tu. Okey lah B. B okey lah B. SSS tu memang baik tu. Asyik baik klasik. Tak aku ambil rank tu dia. Dia hunter. Okay guys, let's go. Aku harap kali ni aku dapat skin Atroman. Dapat main lah skin Atroman tu.
Allah. You're in the mid lane. Bergegar. Roaming. Baik aku ambil roaming ni. Betul juga. Let's go! Kita dapat main skin Ultraman kita guys. Kuat sangat aku punya ni. Baik. Kuat sangat Sekejap aku set up. 200 lah. Let's go doh. Baiklah siap. Cepat lah pilih. Aku rasa dia mesti nak main Mozi kan. Sebab dia tengah pilih, dia tak dapat pilih hero. Tak apa tu. Baiklah tu. Tapi serius aku cakap, ini skin apa orang kata? Ini skin yang collab yang paling baik aku boleh kata. Dia showcase dia punya skin collab kan kaleng-kaleng tu. Dapat skin mak. Ya tu, dapat skin tu. Dapat tu tadi. Kau tak tengok ke? Kau tengok tadi Aki? Dapat tu. Dapat skin tu. Ada 2 Aki ni ke? Mana satu tu? Kenapa ada 2 Aki tu? Kau ada 2 account tu? Dapat tu skin Ultraman 3 tu. Sekejap. Kenapa ada rambut? Okay lah guys, jom kita main duk. Skin Ultraman 3 kita guys. Let's go. Surprise party in the brush. Baik. Enemy minions will arrive in 5 seconds. I trained 10 years for this match. All forces, move out. Mozi tu Mozi skill mana tu? Aku tak tahu. Boleh terbang siap. Ni damage. Ya bang 2 account saya. Baik tu kau buka sampai 2 account tu. Kau memang support view tu. Kau memang terbaik tu. Kau memang the real terbaik tu. Maaf. Nak maaf pula. Tak apa. Okey tu. Hai bang mana ada. Alhamdulillah terima kasih tu. Terima kasih tu. Weh dia boleh tukar. Dia boleh tukar skin lah siap. It's dangerous here. Kita tengok tadi. Dia boleh tukar skin lah. Thank you doh. Tap screen doh. Baik doh korang. Korang memang terbaik lah. Baik doh. Dia tu. Dia real doh. Dia tukar skin doh. Dia tukar skin pula. Dia tukar apa orang kata? Form. Dia tukar form doh. Allah, lari! Hampir mati tu. Ada perang tu. Ultraman siap membantu tu. 3 2 Sabar tu. Ultraman baru sampai tu. Ultraman naik grab tu. Jam. Lari pula semua lagi. Baik tu. Nampak semua takut dengan Ultraman tu. Semua takut dengan Ultraman lah. Kau relax je tu. Dia lari sebab tak nak malukan aku. Sabar biar ada orang main-main dulu. Allah aku ni teruk sangat sikit. Weh. Skin itu lah orang kata kan. Skin mahal. Apa? Skin mahal. Apa? Aku nak try recall. Walaupun depan ni. Oh ya. Baiklah siap. Skin dulu baru skill. Skin dulu doh baru skill. Aku tak tahu doh cara nak main Mozi ni. Tapi dia real lah. Memang skin je lah. Skin je lah tu. Memang skin collector je lah.
Skill hauk. Wah. Dia tahu dah aku noob. Tak ada dah. Aku tak ada nak tu sangat kalau tak ada teammate. Allah. Sekejap, yang ni memang mid lane je ke? Ini memang mid lane. Katanya skin mahal bang. Itulah skin mahal. Skill teruk. Skin je mahal tu. Dia real tu. Allah. Serabut. Dia ni. Orang tengah bangga dengan skin dia ni. Serabut nak bunuh orang. Klasik je pun. Bagi lah Chan tu. Bagi Chan tu. Ya tu. Allah, dia ni pun serabut nak kejar orang lah. Dah tu. Memang teruk tu. Teruk tu. Aku tak kerti main dia emosi ni sumpah. Tapi yang penting skin. Teruk tu. Balik ni aku belajar macam nak main emosi ni. Combo aku tak tahu semua, aku tak tahu ni. Aku memang bantai je. Main. Masuk. Cepat. Masuk. Let's go tu. Weh, belakang. Tolong. Ya Allah. Ya bang, nak tunjuk skill tak tu. Kalau tunjuk skill ni, ya Allah. Tunjuk skill ni memang skill kedai RM2 tu. Aku boleh kata skill kedai RM2 dah. Combo tak tahu, apa tak tahu. Dapat skin terus main je bang. Kuat je kat bang, kuat je. Welcome tu, sahabat organik lah siap. Welcome tu. Sahabat organik tu. Dusun. Wih, baik Dusun. Masuk Dusun. Baik tu. Let's go. Kau tak tidur lagi Dusun? Dah pukul 12 dah pergi tidur tu. Makan. Sorry tu, aku tak reti main tu. Aku tak reti tu combo dia. Tapi yang aku boleh tahulah, yang ni dia punya apa? Baik tu. Thank you for the rose. Aku tak on ke dia punya ni? Ada bunyi tak? Weh, babi lah. Aku lupa doh nak tekan TikTok live connect ni. Lupa nak connect doh. Alah. Sorry Dusun. Sepatutnya kau hantar rose tadi. Ada bunyi tau. Aku lupa nak terbuka lah tu. Ada bunyi tu. Aduh, ya Allah, sorry Dusun. Nak refund dia satu coin tu. Nak refund dia. Aku lupa nak buka bunyi dah tu. Bawa. Ultraman siap membantu tu. Cepat. Taklah. Ini kalau Ultraman masuk ni Tino je nanti. Masuk cepat. Tak apa. Aku lupa dia nak bagi ada sound. Sebab aku end live tadi, lepas tu aku live balik. Tu yang aku lupa nak on balik. Ini kalau Ultraman masuk ni memang Tino je duk. Thank you for the gift. Thank you for the tap screen tu. Walaupun aku noob main ni kan, tapi ada juga orang bagi gift. Ya Allah. Top control ni untuk apa pula? Lari! Enemy in our jungle. Help me get rid of them. Nampak? Walaupun skill aku teruk, tapi survival skill aku masih okey lagi lah. Survival skill dia real tu. Survival je lah. Tapi
skill bunuh dia tak dapat. Pergilah, aku dah stun kau tu. Oh, ya Allah! Ah! Sakit damage-nya apa item dia pakai tu. Item aku tak tahu tu. Yang ni Tak, aku pakai ni je. Aku pakai apa orang kata? Recommendation je. Chapter of Reputation, Augur Wood. Aku rasa yang ni kuat dia. Augur Wood. Nampak skin ada orang komen ni. Jungling. Nasib baik dia sebut. Nasib baik dia tak sebut mid. Nasib baik dia sebut jungle tu. Kalau dia sebut mid memang aku dah maki-maki dia. Esok pagi free je. Esok pagi cuti. Esok pagi insya-Allah tu. Insya-Allah pula. Esok pagi boleh tu, boleh. Taklah aku rasa macam aku nak potong rambut esok pagi. Tengoklah. Kau berapa kau free? Pagi aku nak tidur tu. Malam boleh lah. Malam. Tapi malam pun aku nak live. Taklah. Tayar Suren. Suren lah. Petang Petang boleh aku, boleh. Tapi petang, lewat petang lah. Baiklah. Dah baik tu. Skill je tak ada lagi. Petang, lewat petang lah. Pukul 6 lah. Aku rasa pukul 6 boleh. Pukul 6 boleh. Tak tu, esok aku tak main Roblox. Aku tak main hantu Roblox. Game Roblox. Esok kita nak main ni. Tengok dulu. Tapi game hantu Steam lah. 6 gym. Gym awal. Ke tu? Gym awal tu. Tak tahu lah, tengok dulu macam ni. Esok tak tentu lagi. Tak tahu aku nak gerak buat apa. Esok pagi kot. Esok pagi boleh kot. Mungkin aku gerak pukul 10. Kalau pukul Allah, ya Allah. Ya! Lari! Tak boleh recall lah kat sini. Aku terlupa tu. HOK masih belum boleh recall lah. HOK tak boleh recall lagi lah. Tak apa tu. Memang potong lah. Skin dah lawa dah. Masalahnya skill pula teruk. Skin dah lawa dah tu. Mampus. Allah! Lari! Dah confirm lah. Thank you doh Kimi for the rose. Thank you doh. Ada bunyi tak? Rose ni ada bunyi tak? Rose Kimi ada bunyi tak? Rose Kimi ada bunyi tak tadi? Thank you for the rose. Thank you for the tap screen doh. Dah 8.5k doh. Baik tak ada bunyi? Serius ah? Tu. Lambat. Tapi bunyi dia function waktu tu je. Babi dia main berani masuk macam tu je duk. Lambat. Bunyi dia lambat. Bunyi ketuk tu dia tu. Bunyi ketuk tadi tu. Tapi game tu function waktu main game hantu je lah. Bunyi tu. Tapi serius lah. General lah sampai tu. General minion. Baik tu. Butterfly lah. Siap dah dapat tu dia punya lot. Anggaran skin ni 100 lebih tu. Sumpah tu. Tapi aku dah bazir 100 lebih tu kat sini. Ya Allah. Masuk.
Masuk, cepat. Cepat. Allah, dia lari. Dia lari. Cepat. Cepat. Aku dah target apa benda dah ni. Baik. Lambat dah. Lambat. Aku dapat skill. Aku dapat kill siap gila. Enemy has been slain. Thank you though for the tap screen though. Amazing. Your team has destroyed a turret. Your Dah team ada, kita dapat dah tu. destroyed a turret. Your Kita team dapat has dah. destroyed a turret. Tak, aku ingat ada enemy kat situ. Welcome doh yang mana baru-baru masuk. Welcome to the stream. Your team has Sabar, destroyed jangan a end awal lagi. turret. Tak apa. Memang nak kalah pun. Lebih baik end awal betul tak? Tak apa, ni klasik je, kalah tak apa kan. Dia real lah skin tu. Victory. Use comeback lah siap. Tapi dia memang aku beban lah. Okey, tu B lagi okey lah. The sea gave me a life to live and an oath to keep. Memang huge comeback lah tu. Tiba-tiba aku dapat MVP kan. Memang plot twist lah. Thank you doh for the 10k like doh. 10k 10k like doh. Thank you so much doh. Thank you. Ya, at least balik modal lah hari ni. Thank you korang yang mana tap screen tu. Yang mana memenatkan jari untuk tap screen aku tu. Sekejap aku adjust ni. Recall lain pun aku nak agak. Recall Ultraman. Mana recall Ultraman? Mana recall Ultraman tu? Kan memang tak Ultraman je recall ni. Bukan. Oh, aku rasa memang untuk Ultraman je lah. Wih, ya Allah. Baik doh. Thank you for the kucing doh. Thank you for the kucing lah. Thank you so much. So last kita punya target. Last kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan Mankey pula. Mankey guys, Mankey. So ini monster dalam Ultraman apa pun aku tak tahu. Tak silap aku 3 juga kan? Betul 3 kan? Monster alien kan? Betul 3. So kita nak dapat Mankey pula. Next target kita lah. Tapi aku tak rasa kita boleh dapat hari ni sebab banyak lagi task dia. Free skin lah orang kata. Task dia gila-gila lah. Lagi satu match. Sabar jap. Sun. Kau ada lagi Sun? Ada lagi dalam ni? Macam mana tu apa orang kata? Combo Mozi. Macam mana tu combo Mozi? Kau pernah main Mozi? Aku tak nak nampak noob sangat tu. Dah apa lagi kita dapat? 21 3 21 21 3. Nak ambil ke yang lain-lain ni? Oh, yang ni poinnya ke bagi. Lama tak dapat. Pentakill. Ya, yang ni aku tak tahulah. Background ni aku rasa tak dapat lah. Background memang tak dapat lah. Real lah, memang real. Memang baik lah skin. Bukan apa lah. Apa macam mana nak kata?
Childhood. 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 So, dah. Mana yang nak tengok aku pull tadi? Mana yang nak tengok aku pull? Mana yang tak sempat masuk tadi? Sun tak sempat masuk kan? Rank tak payah rank. Tak boleh semangat. Mana yang tak tengok aku pull tadi, boleh tengok kat replay macam biasa lah, kat YT kan. Macam aku tak payah cakap tak apa kan. Banyak kan yang dah selalu tengok aku kan. Kimi aku kenal kan. Sun pun kenal. Aki ni pun dia real tu. Memang dia real supporter lah. Memang support orang gila-gila lah. Memang support aku gila-gila ni. Aki tu. Thank you tu Aki. Kau bayangkan sampai dia buka dua account tu nak tengok live aku. Memang real lah. Memang thank you so much lah. Moga dimurahkan rezeki lah. Moga dimurahkan rezeki lah. Moga raya ni Raya nak doa apa? Moga raya lemang tak basi. Ya doh, lemang aku tahun lepas basi doh. Aku tak tahu kenapa. Aku tak tahu lemang aku tu kenapa basi tu. Bukannya aku rasa nak saman kat kedai tu. Tak apalah, benda dah lepas. Satu batang je basi. Apa tadi? First nak ambil skill apa duk? Sun. First nak ambil skill apa duk? 2 ke 1? 2 Biasa 2 kan sebab nak bagi damage je kan. 2 2, 1, 3, 2, 1. Aku rasa 2. Okey betul. Dua, 1, 3, 2, 1. 2, 1, 3, 2, 1. 2, 1, 3, 2, 1. 2, 1, 3, 2, 1. Ni, okey. 2, 1, 3, 2, 1. Oh. Attack, rush. Ulti. Attack, rush, ulti Baik, dude. Siapa tu tap screen? Thank you duk. Aku tak ada tengok siapa tap screen ni. Tak beritahu. Thank you duk. Mana yang tap screen? Thank you duk. Korang mana yang tap screen tadi, mana yang bagi gift, thank you duk. Korang memang terbaik ah. Korang memang orangnya duk. Baiklah tiba. Tapi SOK ni aku boleh kata lah, makin lama dah makin kurang tu dah sistem aku je lah aku rasa. Tapi yelah dah sistem aku boleh kata tak seteruk ML lah. Sorry lah, jujur lah aku kata tak seteruk ML lah. Sebab ML selalu aku main banyak sangat tu. Yelah aku pun dah sistem juga, tapi aku jumpa banyak yang lagi teruk lah. Jujur lah aku cakap, banyak lagi teruk tu. Tapi kat sini team supporting lah. Aku dah sistem sebab tak biasa lane ni je. Kalau lane jungle jangan lah. Lane jungle jangan lah, tolong lah. Itu dia real tu. Lagi-lagi kalau aku main laning lah. Memang rata lah. Aku tak rush dulu. So aku tak dapat pun. Ya. Kaiser tu. Kaiser jangan lawan adik. Boleh dapat tu. Dia balik.
Sekejap. 2-1 aku tak boleh nak apply lagi lah. 2-1 tahan. Tak boleh. Susah lagi nak lawan ni. And tyrants have fallen. Balliste have spawned. At least kena ada teammate dulu. Enemy has been slain. Yo tu biar lu kot. Kan? Stop. Aduh, tak apa. Susah. Killing spree. Tak apa. Kejar. Aku tak biasa gini. Ni je lah skin yang aku boleh banggakan, betul tak? Allah. Woi, memang bab. Apa nama dia? Neza Neza. Nama babi tu Neza tu. Aku sikit je lagi weh nak dapat skill doh. Ya Allah, dia boleh KS macam tu je, tak apa. At least tu lah, at least teammate lah. Tapi babi lah. Tapi memang babi dia. Tak boleh dok. Ya Allah, Troman. Jangan doa Troman. Assemble. Ni babi ni. Real tu babi ni. Aku dah sikit lagi nak dapat kill dia. Tak boleh lah. Oh, terabutnya lah dia orang ni. Retreat. Your live content team that some uncomfortable live restricted for Sekejap. Live restricted for some audience team that some may uncomfortable has been restricted. Harassment and bullying. Your team has Weh, aku ada bully orang ke doh dalam live ni doh? Oh ya doh, aku sorry doh, aku mencarut doh tadi. Harassment bullying. Sorry doh TikTok. Jangan macam ni doh. Sorry doh TikTok. Aku orang kata apa tadi? Aku tu doh. Apa orang kata? Emosi doh. Aku tak ada bully siapa-siapa doh. Aku tak bully siapa-siapa. Aku tak on mic pun doh. Aku cakapkan Neza tu, aku tak on mic pun. Aduh, TikTok ni sensitif sangat lah. Aku cakap kat Neza dalam game ni doh. Bukan tuju kat siapa-siapa. Aduh. Kau bayangkan dia boleh kata aku live aku restricted sebabkan aku bully orang. Bullying and harassment. Aku tak haras siapa-siapa pun doh. retreat. Aku tak Aku cakap kat Neza. Aku tak on mic pun. TikTok ni sensitif sangat. Macam budak TikTok ni. Cepat nangis tu TikTok. Aduh, baru cakap sikit je. Light. Tak boleh tu. Double Hey. kill. Tapi padu lah Neza ni. Aku Appreciated. harassment and bullying tak apa lah, bukan kena ban lah, cuma dia hadkan FYP aku je.
Tak, jungle aku satu je aku nak tanya. Jungle ni memang dia tak kisah dengan dragon ni. Aku pun nak tanya. Ya, cepat. Oi, tak kena. Doh. Aduh, tak kena doh. Sorry doh aku tak dapat selamatkan kau doh. Tak kena. Retreat. Target aku teruk target sampah dah aku. Aku target sampah ni. Pergi dulu, bye-bye. Okay, nanti kau boleh sambungan apa? Boleh tengok kat replay Nanti kau boleh sambung replay duk. Dia. Good night. Allah. Ya, tak boleh push. Baik. Doh, baik. Retreat. Dia. Mana yang nak tengok aku pull skin Atroman 3 ni, korang boleh tengok dekat replay aku. Replay aku ada kat TikTok, nanti aku post. Malam ni mungkin aku nak post benda lain dulu. Larilah papi Atroman. Ya Allah. So, mana yang nak tengok aku pull Atroman ni, boleh pergi kat replay, boleh pergi kat YT aku. Aku ada letak link kat bio. So, nanti boleh tengok saat-saat di mana aku dapat skin childhood aku tu. Your team has destroyed a turret. Fabulous. Ya tu, tadi kau tanyalah Ki, saksi macam mana aku boleh pull skin Atroman dengan punya bahagia aku tadi. Destroyed a turret. Siapa nak nangis tu tadi, punya terharu tu. Kau tanyalah Ki. Dia tahu tu. Dia real tu, dia tahu. Aku rasa aku boleh masukkan ke Alah, line slow lah. Nampak line merah tu. Live okay. Line dash okay aku merah tu. Sekejap tu. Live okay. Merah siap. Tak boleh masuk tu, tak boleh war tu. Lain merah siap. Copy that. Sekejap tu. Biar aku pergi support lot dulu. Buat ni tu. Belok. Overload tu. Apa lah, aku support sikit-sikit lah. Nak war dah tak boleh lah ni. Oh, lari. Tak boleh war dah ni, merah tu. Yoi, lari! Oops, they tried. Teruk tu. Teruk. Double kill. Rampage. Double kill. Dia real lah tu guys. Triple kill. Tak, skin mahal. Skill. Apa yang orang selalu sebut tu? Skin apa? Skin mahal, skill apa? Aku tak ingat. Selalu orang sebut kan. Skin apa tahu aku tak ingat. Apa yang orang selalu sebut? Oh, serius lah. Memang line teruk sangat ke ni? Merah je ni. Baik aku tak ambil rank tu tadi. Sekejap. Aku dah set performance mode dah tu. Wah, redor je lah. Buat macam ni kan. Sebab aku campur dengan live. Dah lah network hari ni slow. Live okay ke tu? Live pun lag juga. Retreat. Nice taking down another tyrant. Tyrant. Allah. Aku dah tak boleh join war tu.
Ini kalau war ni memang tinung-tinung je. Nampak? Aku punya signal pun dah tinung-tinung kat situ. Oh, nak gerak pun. Baru mati aku nak gerak. Assemble! Jangan depan sangat tu. Jangan depan sangat. Kau tu line pun. Nampak? Retreat! Aku dah random ni terbang. Retreat! Sorry tu, aku dah tak tahu dah macam nak betulkan network aku ni. Enemy Nanti lah aku try set up lagi lah. Kau tahu aku nak set up aku punya ni wifi je. Dah sampai stress lah tadi. Dekat sejam tu. Kan aku cakap hari ni aku live 9.30 kan. Aku start set up. Win, kau nak mana? Kau nak pergi mana doh? Oh. Memang tak ada bergerak tu. Itu lah signal tu. Retreat! Masalahnya memang gerak benda tak susah dah. Aku ingat aku boleh nak tolong-tolong tu. Nak gerak pun dia dah tu dah. An Mana lah? enemy has been slain. Enemy legendary. Double kill. Disable dia ni Amazing. Nak tekan benda tak boleh lah. Tengah loading. Tak apa lah duk. Tapi live okey kan? Live tak ada masalah kan? Live ke live pun lag juga? Your turret has been destroyed. An ally has been slain. Enemy double kill. Ace. Memang dah tak boleh Your gerak tu. turret has been destroyed. Sorry tu teammate. Dia tak boleh buat apa ni. Assemble. Sekejap aku Our high ground tower is under kat attack. sikit. Macam mana lah? Ada tip lah. Jarang main game macam ML SOK ni. So aku tak tahu kalau line slow macam nak buat. Your turret has been destroyed. Kalau slow tak payah main je lah kan. Betul kan? Line slow tak payah main je lah tu. Charge. Attack the Dah mark. last game lah macam ni. Tak boleh teruskan. Sebab aku nak gerak. Tolong! Dah memang arti kat sini terus. Retreat. Retreat. Tak boleh tu. Susah tu. Weh, thank you tu for 19 pula nak cakap. Nak juga cakap English Nak juga cakap English. Thank you for 19k like doh. Thank you korang. Has been destroyed. Semalam pun limit berapa Semalam berapa? 17, 18 kot. Semalam 18k like. Semalam 18. Hari ni dah 20 doh. 20k like doh. Korang memang terbaik ah. Korang memang real lah doh. Okey, dah hijau. Line dah hijau dah. Ultraman Ultraman apa panggil? Destroyed. Ultraman in the house lah. Siang Ultraman dah babi lah baru nak. Ish. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Double kill. Defeat. Tak boleh dah, tak boleh sambung dah tu. Memang teruk tu. Teruk. Okey lah tu. 145 okey lah tu. Tadi mati 2 pun sebab lagi 2 mati tu pun sebab signal je. Kalau signal okey tu, I wrestle the wind and ride the waves for breakfast, lunch, and dinner. kalau signal okey tu, memang main gila. Aku lupa nak screenshot tadi waktu aku cakap apalah. Dalam ni ada kan. Main gila. Okey lah. Pukul 12 lah. Aku pun patut kena makan lah ni. Sebab aku ada tinggal nasi lagi tadi. Aku nasi tu basi tu. Oh ya, korang buka puasa hari. Korang puasa ke tak hari ni? Puasa ke tak hari ni tu?
Korang makan puasa pula. Buka puasa makan apa tu? Okay, A sikit tu. solitary Orang buka puasa makan apa tu? Nasi, roti john, makan apa lagi? Apa yang ada? Ke ada yang tak puasa? Jujur tu, jujur. Tak puasa jujur je tu. Baiklah. Allah, penat. Tapi dia lah man, aku boleh kata satu-satu skin ni aku boleh banggakan lah dalam hidup aku. Dia bukan sebab harga tau sebenarnya. Dia bukan sebab harga. Dia bukan sebab susah dapat. Tapi sebabkan ni skin childhood. Sebabkan childhood memory. Sebab aku bangga dengan skin ni lah. Aku bukan nak menunjuk sebab apa. Aku nak menunjuk sebab ni childhood aku tu. Momen tu. Mungkin aku share lah kot nanti dia punya ni. Alah, aku tak record ni lah. Tak apalah. Alah, signal dah slow lah. Dah lag lah. Lag ke guys? Lag ke? Alah, macam mana ni? Betul lah mid lane. Lag ke guys? Lag ke doh? Lag ke? By the way, thank you for 20k like in TikTok doh. TikTok je lah yang aku ada. YouTube tak ada lagi lah. YouTube tak ada live lagi lah. Pergilah subscribe cepat. Aku nak live kat YouTube lah ni. Nak live kat YT lah ni doh. Live kat YT. By the way, thank you for 20k like. Weh, babi lah TikTok. Weh. Okay kot. Dah okay kot. Dah okay kan? Padu.